Ya? Ha. Sakit lah! Kau jangan mulakan Jangan mulakan dengan aku. Salam semua, kita bertemu lagi dalam reaction drama Berseri Sumpahi Buku episod ke-19. Jadi daripada klip yang korang tengok tadi, kita boleh nampak watak Husna ni bukan watak yang boleh diperkotak-katikkan oleh Syafiqah. Bukan watak yang lemah, bukan watak yang kita kata wanita lemah lembik yang biasa dipertontonkan dalam drama-drama macam ni lah, bila ada watak mak mertua di neraka ataupun ipar dah di neraka, macam ni lah. Tapi beras ke, tapi Husna melawan. Husna dia tak boleh, kalau dia bukan dia tapi sesuatu yang berkait dengan dia, anak dia ke apa-apalah dia kena tekan. Bila dia kena tekan ke, memang dia melawan lah. Macam kita tengok dalam klip ni, Syafiqah akhirnya merasa apa yang dia dah buat dekat Husna sebelum ni. Kena pijak, baru kena pijak dah sakit. Kena pijak kaki dah sakit. Dalam masa sama, dalam episod ni Syafiqah dia tak tone down. Dia punya jahat tu. Dia ada scene yang mana dia jumpa bomoh. Sebelum ni dia beli sihir online je. Kali ni dia jumpa bomoh berdepan lah. Bomoh dari Indonesia kalau tengok dalam satu adegan. Lepas tu ada watak macam Farhana yang masih lagi try hard untuk mendapatkan hadis, walaupun hadis tu dah jadi milik Husna. Dia ni macam penyondol terang-terangan lah. Dia tak ada malu, dia macam direct tunjuk yang dia nak menyondol depan depan hadis dan orang-orang yang kenalan orang saudara hadis ke, kawan sekerja hadis. Farhana ni memang direct je, macam tak ada malu je. Tapi hadis kekal dengan tetap utuh iman dia daripada godaan Farhana. Selain tu, kita tengok Zaim masih lagi dalam pengaruh, di bawah pengaruh Syafiqah, masih lagi kena sihir Syafiqah. Bila dia tak melawan bini dia lah, bila di depan Iman di depan madu dia. So madu dia tak boleh lah tengok, Iman tak boleh tengok. Suami dia di kena tarik telinga depan dia. Tapi saya terasa macam Iman ni akan ikut jejak Husna lah. Walaupun sebelum ni dia sering nasihat Una supaya kekal, supaya stay, supaya tak termakan dia macam Iman tak nak Husna cerai dengan hadis je. Jangan biarkan geng-geng Syafiqah dan tag team Syafiqah dan mak mertua dia menang. Jumpa lagi.